Apa khabar semua? Hari ni aku tengah dalam situasi yang agak pelik, tersesat tengah laut. Apa bumi tu? Aku tak tahu. Kata sampai selamat lagi. Wah. Aku rasa macam ada sesuatu yang pelik kat sini. Ini bukan tempat biasa. Ada cahaya tu. Apa benda tu? Korang nampak tu? Ini tempat yang aneh. Apa itu? Apa khabar semua? Hari ni aku nak bawa korang ke... Wow! Aduh, aku baik-baik saja, tak apa. But, this is a big surprise for the video. Apa khabar semua? Korang takkan percaya, hari ni aku berada di bulan. Ni adalah pengalaman yang tak mungkin aku lupa seumur hidup. Tempat ni memang lain daripada yang lain. Apa tu? Hari ni, aku nak cuba makan sotong besar ni yang masih hidup. Dia masih bergerak. Saya sangat gembira untuk menunjukkan kepada anda semua menara Eiffel. Apa khabar semua? Hari ni aku berada dalam dunia yang penuh dengan raksasa. Lihat tu, raksasa tu besar gila. Wow, ni betul-betul macam gempa bumi. Jangan lupa subscribe, share dan like guys. Kita teruskan lagi selepas ni. Apa khabar semua? Hari ni aku nak bawa korang tengok pengalaman luar biasa. Pegang buaya besar ni. Wow, ni memang cabaran besar. My parachute is broken. Oh my god, what is that? Okey, semuanya di sini. Ada apa? Oh, tidak. Apa yang sedang berlaku ni? Pesawat ni macam nak jatuh, guys. Aduh, apa benda ni? Kita jatuh ke? Apa benda ni? Kenapa banyak sangat zombie? Macam mana ni? Aku kena keluar dari sini. Zombies ni tak berhenti ke? Aku tak boleh lari jauh. Apa khabar semua? Aku berada di puncak Everest sekarang. Ni betul-betul pengalaman yang tak boleh lupa seumur hidup. Rasa macam nak terbang. Tapi bro, Tapi udara kat sini. ni hujan ribut gila. Aku rasa macam kena banjir. Kamera ni pun dah basah. Tapi aku tetap nak rakam untuk korang. Macam mana nak lari dalam hujan ni? Angin kuat gila. Air semakin tinggi, aku tak tahu apa nak buat. Guys, ni bukan gurauan. Kita betul-betul kena lari sekarang. Apa khabar semua? Hari ni aku berada di tengah-tengah medan perang. Aduh, tembakan tu dekat sangat. Tapi jangan lupa subscribe, share dan like.